Paruh sana kan? Kepala ada Penjara. Apa? Tak panggil orang aku nak ngamuk. Mari. Mari. Panggil semua. Okey kan ada? Dia orang tak ada. Oh tak ada. Okey. Alamak. Alamak. Ini ikan mancing ke ikan tangkap? Ini ikan tangkap. Tangkap. Tangkap depan. Tangkap Nak depan, kuah ajak. Tangkap kat kolam kan? Ini namanya mari. Mari. Ni. Lebih. Oyak ni ikan tak? Ha? Tak tahu. Sikit dah. Cuba rasa dulu Rasa ya, sedap tak sedap. Rasa. Oi. Okey, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Lana fi ma razaqtana wa inna azabannar. Amin. Bagatilah walhamdulillah. Amin. Makan. Makan. Oh. Alamak. Abang. Pandai baca, sorry. Abang tu Pinggan bocor ke bos? pun. Alamak. Tak bocor nak pisa. Ini nasi Apa apa? huru-hara ni? Bapa. Alamak. Terlalu banyak sangat. Alamak. Tak apa. Pertama terima. Okey. Air pancing. Sila mari. Oi. Banyakkan kami, terima kasih ya Allah. Amin. Atas rezeki ya Allah. Tapi dah ikan berakhir. Pinggannya tak cukup besar lah bos. Apa? Nak pinggan sebesar je. Sebesar bukan ni. Oh, Berapa bintang nak bagi bos? oi, jangan bintang kan. Oi. Emang bagai bintang di tut. Ni masak dekat mana ni? Abang Ali. Abang Ali masak kat mana? Pantai. Di pantai. Masak pada ibu-ibu. Ibu. Patut. Asam pedas Lezat. ibu kan. Kat Mek Sulong kita ada asam pedas ibu dekat Parit Jalil. Sultan Johor pun pernah singgah makan. So Bojijang kalau nak masak asam pedas, Bojijang akan order, Bojijang akan bawa ikan untuk asam pedas ibu masak. Lepas mancing, ikannya hantar dekat ibu bos Oh, yes. Memang kat situlah Allahu Akbar, asam pedas yang sedap habis. Wah. Selain tu ada. Makan tu pula ke tepi. Nombor 1. Memang papa suka asam pedas.